Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam siaran Berita Dagang TV hari ini. Nama saya Hidir Alif bin Parizan. Dan saya Nur Alia Salwa binti Muhammad Herman. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bulan yang dinanti-nantikan ini adalah peluang untuk kita memperbanyakkan ibadah, memperbaiki diri serta meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini diterima dan menjadi bekalan menuju akhirat. Marilah kita sama-sama menghayati makna sebenar Ramadan dengan memperbanyakkan amal soleh, menjaga hubungan sesama manusia serta memperkokohkan ukhuwah. Semoga kita dikurniakan kesihatan, kekuatan dan ketakwaan dalam menjalani ibadah puasa serta memperoleh keberkatan di dunia dan akhirat. Selamat menjalani ibadah puasa buat semua warga Kolej Vocational Perdagangan. Semoga Ramadan kali ini membawa 1000 kebaikan kepada kita semua. Berikut disampaikan berita pada minggu ke-7 tahun 2025. Kita mulakan dengan laporan mengenai lawatan sambil belajar ke Mahkamah Seksyen dan Magistrat Johor Bahru yang telah berlangsung pada 21 Februari 2025. Lawatan ini dianjurkan oleh Persatuan Pelajar Program Perakaunan Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru KVPJB dan disertai oleh pelajar diploma tahun 1 Program Perakaunan dengan bimbingan 3 orang guru pengiring. Lawatan ini bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pelajar mengenai sistem perundangan di Malaysia serta meningkatkan nilai-nilai murni dalam pengurusan program. Seksi taklimat telah disampaikan oleh Puan Nurhizan binti Abdul Rahman, penolong kanan pendaftar Mahkamah Seksyen Magistrat Johor Bahru. Diikuti dengan pemerhatian langsung daripada perbicaraan kes-kes sivil dan jenayah. Semoga lawatan ini memberikan manfaat besar kepada semua peserta. Dalam perkembangan lain, Majlis Peluncuran Ihya Ramadan dan Watika Pelantikan Rakan Madis 2025 telah berlangsung pada 24 Februari 2025 di Surau At-Taqwa, Kolej Vocational Perdagangan. Majlis ini bertujuan menyemarakkan semangat Ramadan serta memberikan motivasi kepada rakan Madis dalam menyebarkan dakwah di kolej. Pelbagai aktiviti telah dirancang sepanjang bulan Ramadan seperti program Tadarus Al-Quran, kuis Ramadan dan pengagihan bubur lambuk. Majlis turut menyaksikan penyampaian watika pelantikan kepada 39 orang rakan Madis oleh pengarah kolej, Puan Hajah Hasfarina binti Abbas. Tazkirah bertajuk Mengharapkan Pengampunan dan Rahmat Allah telah disampaikan oleh Encik Syafiq Izhar bin Syahruddin yang menekankan keistimewaan Ramadan seperti Malam Lailatul Qadar dan peluang mendapat keampunan Allah. Kita beralih ke program akademik. Kolokium Projek Tahun Akhir Diploma Teknologi Komputeran telah diadakan pada 25 Februari 2025. Program ini berlangsung di bilik hybrid 4 dan hybrid 5 melibatkan 34 orang pelajar serta 11 pensyarah. Kolokium ini memberi peluang kepada pelajar membentangkan projek mereka kepada pensyarah dan pihak industri. Selain itu, sesi soal-jawab bersama panel penilai memberikan ruang untuk pelajar memperbaiki projek masing-masing. Program ini diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada projek terbaik dan cenderamata kepada peserta. Pada hari yang sama, pembentangan projek tahun akhir bagi program perakaunan turut berlangsung di Kolej Vocational Perdagangan. Seramai 40 pelajar dari program perakaunan membentangkan hasil projek mereka di hadapan panel akademik dan industri. Anugerah pembentang terbaik diberikan kepada Mira Atasha binti Abdullah dari kelas 2 DBE 1, manakala anugerah kumpulan pembentang terbaik diraih oleh Muhammad Irfan bin Muhammad Zaki, Nur Afika Eliana binti Mat Yunus dan Nur Atira Akmalia binti Amir dari kelas 2 DBE 2. Program ini bertujuan menguji kemahiran pelajar dalam mengaplikasikan ilmu perakaunan dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia industri. Seterusnya, program Tunas Cipta telah diadakan pada 27 Februari 2025 di Dewan Dagang Kolej Vocational Perdagangan. Program ini bertujuan menggalakkan pemikiran kreatif serta inovatif dalam penyelesaian masalah seharian.
Peserta dibahagikan kepada 15 kumpulan dan diberikan tema berkaitan STEM, pengurusan diri di asrama dan akademik. Mereka perlu mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian inovatif yang dipersembahkan dalam bentuk poster digital. Diharapkan program ini mampu melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan inovatif. Dalam bidang kurikulum, latihan kemahiran pertahanan awam bagi pensyarah penasihat unit beruniform telah diadakan pada 20 dan 27 Februari 2025. Latihan ini melibatkan kemahiran asas kawat kaki, ikatan dan simpulan serta pertolongan cemas. Jurulatih dari Pejabat Daerah Pertahanan Awam Johor Bahru telah memberikan pendedahan teori dan praktikal kepada peserta. Program ini bertujuan memperkasa kepimpinan dan kalangan pensyarah penasihat unit beruniform serta meningkatkan ketahanan fizikal dan mental mereka. Pada 28 Februari 2025, Majlis Serahan Tugas Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 telah diadakan di Bilik Galeria Kolej Vocational Perdagangan. Majlis ini bertujuan membentangkan laporan aktiviti, kewangan dan tugasan bagi kepimpinan baru. Pembentangan ini disampaikan oleh Penyelaras Majlis Wakilan Pelajar, Cik Huda binti Husin. Dengan penyerahan tugas ini, diharapkan kepimpinan baharu dapat memperkasakan lagi peranan Majlis Perwakilan Pelajar di masa akan datang. Akhir sekali, program sentuhan keramat bagi pelajar diploma semester 4 telah diadakan pada 28 Februari 2025 di Dewan Dagang. Program ini dianjurkan oleh Jabatan Hubungan Industri dan Agensi dengan sasaran kepada ibu bapa serta semua pelajar tahun 2. Program ini bertujuan memberikan motivasi kepada pelajar bagi menghadapi cabaran akademik serta membina keyakinan diri sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Sesi perkongsian oleh panel jemputan terus memberi inspirasi kepada para pelajar untuk terus berusaha mencapai kejayaan. Itu sahaja laporan berita untuk hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saya Nur Alia Salwa binti Muhammad Herman. Dan saya Hidir Alif bin Parizan. Jumpa lagi dalam siaran berita akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam dagang di hati.